Alright, guys. Amali bio sudah sampai ya. So dalam video ini kita akan bincang eksperimen. Eksperimen berkaitan osmosis ya, untuk mengkaji pergerakan bahan merentasi tube whisking. Okey, menggunakan osmometer ringkas. Alright, dalam video ini kita akan bincang hipotesis, okey, pemboleh ubah dia dan cara mengendalikan pemboleh ubah. Ini penting untuk bio cara mengendalikan pemboleh ubah. Lepas tu saya akan bincang definisi secara operasi juga. Okey. So kita akan tengok macam mana untuk lukis susunan radas. Ini penting juga, pernah keluar ya. Okey, lepas itu kita akan tengok prosedur keputusan apa yang perlu ada dalam jadual keputusan nanti. Okey, graf dia macam mana dan beberapa soalan kebat lah. Alright. Okey, jom kita mula. So, pertama sekali kita perlu mengenal pasti MVRV. Memang semua amali macam itulah. Memang biasa. Perkara pertama yang kita perlu kenal pasti ialah MVRV. Pemboleh ubah dimanipulasikan, MV. Pemboleh ubah bergerak balas, RV. Okey. So, untuk eksperimen ini dia unik sikit. Alright. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah masa. Okay. Dan pemboleh ubah bergerak balas untuk eksperimen ini. So, ini adalah eksperimen di mana kita gunakan osmometer ringkas. Okay. So, apakah itu osmometer ringkas? Okey, kita lukis susunan radas dulu. Baru senang untuk faham dua ni. Okey. Okey, susunan radas untuk eksperimen ini. Ingat tak? Kalau boleh cuba dapatkan kertas kosong, pause video dan cuba lukis sekarang. Okey, rajah dia, susunan radas dia macam ni lah. Ini adalah osmometer ringkas. So, kita ada beaker. Dalam beaker kita letak air suling. Okey. Lepas tu, kita ada tube whisking yang direndam dalam air suling ini, dalam beaker. Okay, so tube whisking ini dalam dia kita letak larutan sukrosa 30%. Right? Okay, then tube whisking ini kita juga letak satu tube capillary di sini. Okay? Alright. So apa yang akan berlaku dalam eksperimen ini ialah molekul sukrosa ini sebenarnya dia terlalu besar untuk melalui liang tube whisking. Jadi molekul sukrosa takkan keluar. Okay, takkan keluar daripada tube whisking. So, apa yang akan berlaku ialah air akan bergerak. Ha? So, di sini, tube whisking, okay, dalam tube whisking kita ada larutan sukrosa. Okay, 30%. So, di sini kepekatan bahan larut tinggi. Okay, kepekatan bahan terlarut tinggi, maksudnya keupayaan air dia rendah. Okay. Di luar dia pula dalam beaker kita ada air suling. Nah, air suling, kepekatan zat terlarut sifar lah sebenarnya sebab air suling kan sangat-sangat rendah. Okey. Jadi keupayaan air sangat tinggi. Alright. So air akan bergerak dari mana ke mana? Air sentiasa bergerak dari kawasan dengan keupayaan air tinggi ke kawasan dengan keupayaan air rendah. Jadi air akan masuk dari beaker ke tube whisking. Okey. Jadi apa yang akan berlaku di sini ialah apabila air masuk, kandungan tube whisking akan bertambah. Jadi aras aras larutan sukrosa di sini dalam tube capillary akan naik, akan meningkat. Okey. So ini kalau kita guna osmometer ringkas lah. Katakan eksperimen tak guna tube capillary. Okey. Satu cara lain yang kita boleh mengukur jumlah air yang masuk ke dalam tube whisking ialah dengan menggunakan jisim tube whisking dan kandungan dia. Itu adalah cara lain yang dia boleh tanya lah kalau tak ada tube capillary. Okey, kalau kita perlu ukur jisim dia, dan setiap 2 minit keluarkan tube whisking. Okey, keringkan dulu dengan kertas turas, lepas tu timbang. Okey, boleh juga. Okey, boleh juga.
Dia boleh keluar macam tu. Alright, so untuk eksperimen ini, aras awal ini kita ambil sebagai rujukan. Okey, maksudnya bila sebelum kita mula, ini adalah rujukan kita, kita akan tandakan dengan pen penanda lah nanti kita tengok prosedur. So kita tanda di sini, maksudnya pada masa sifar, okey, aras dia kita kira sifar. Kita tak ukur dari sini tau. Eh? Ukur dari sini. So aras sifar. Okey, lepas tu setiap 2 minit ukur dari sini. So sini 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 ukurlah. Alright. So itulah eksperimen dia. Jadi, pemboleh obat bergerak balas di sini ialah peningkatan aras larutan sukrosa dalam tube kapilari. Peningkatan aras larutan sukrosa dalam tube kapilari. Itulah pemboleh obat bergerak balas. Okey. Alright, apa yang perlu dimalarkan di sini sepanjang eksperimen? So, di sini eksperimen ini agak unik lah. Pemboleh ubat dimanipulasikan dia agak unik masa. So, pemboleh ubat yang dimalarkan di sini ialah kepekatan larutan sukrosa. Okey, larutan sukrosa yang sama digunakan sepanjang eksperimen. Alright, so kepekatan larutan sukrosa. Okey, sebenarnya ini bukan, ini tidak dimalarkan lah. Ini tidak dimalarkan sebab sepanjang eksperimen kan air masuk ke dalam tube whisking. Jadi larutan sukrosa ini dia akan menjadi semakin cair, betul tak? Okey. Tetapi memang inilah yang ada dalam buku teks kita. Keberkatan larutan sukrosa. Jadi ikut. Okey. Apa yang dia maksudkan ialah kita tak tukar larutan sukrosa dalam tube whisking. Sebenarnya itulah yang dimaksudkan dengan keberkatan larutan sukrosa yang dimalarkan. Alright? Okey, so ini pemboleh ubah dia. Jadi apakah hipotesis? Nah, biasanya format hipotesis ialah semakin-semakin lah kan. Okey, semakin tinggi atau rendah pemboleh ubah dimanipulasikan, koma, semakin tinggi atau rendah pemboleh ubah bergerak balas. Biasanya macam tu. So, tapi seperti yang saya kata tadi, eksperimen ini agak unik. Okey, hipotesis dia ialah pergerakan air. So, hipotesis kita ialah molekul air akan meresap dari kawasan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah. Okey, itulah hipotesis dalam eksperimen ini. So dia lain lah. Okey, since kita sudah ada hipotesis kita dan pemboleh ubah, kita sudah boleh buat definisi secara operasi. Alright. So definisi untuk operasi untuk bio memang tak sama dengan fizik dan kimia. Okey, saya tahu ada cikgu yang akan ajar ikut kimia. Okey, dan mereka ada sebab yang bagus. Sebab mereka kata macam tu. Sebab dalam kertas kimia kita ada memang kita sudah ada satu format piawai. Okey, memang sebelum KSSM pun sudah ada untuk kimia. Okey. Tapi bio tak begitu jelas lah skema dia. Kalau saya sebut tentang skema. Skema soalan percubaan lah. Alright, skema soalan percubaan um, dia lain sedikit. Okay, dari negeri-negeri dia lain sedikit. Tapi kita ada sampel, banyak sampel, especially tahun ini kita ada banyak sampel. Dan ini adalah perkara yang bagus. Ini adalah perkara yang sangat bagus. At least kita ada sampel yang kita boleh ikut contoh dia. Okay, so kita boleh nampak dengan jelas lah memang tak sama. Memang tak sama dengan kimia dan fizik. Okay. So, format untuk bio, saya boleh bagi awak satu format yang awak boleh guna. Okay. So, ini adalah format saya, okay, berdasarkan contoh-contoh jawapan yang ada. Alright. So,
Dalam bio, operasi secara definisi ada tiga unsur. Definisi secara operasi. Definisi secara operasi, bukan operasi secara definisi. Ada tiga unsur. Yang pertama ialah definisi berdasarkan eksperimen. Okey. Yang ini saya akan ajar nanti ya dengan contoh apa yang saya maksudkan di sini. Okey, tiga unsur. Unsur yang pertama definisi berdasarkan eksperimen. Unsur yang kedua yang ditunjukkan oleh, lepas tu letak RV yang diperhatikan di sini. Okey, nanti saya terangkan apa itu RV yang diperhatikan. Okey. Then akhir sekali unsur ketiga ialah RV pemulihan bergerak balas bergantung kepada atau dipengaruhi oleh MV. Ini unsur ketiga. Okey. So, kita boleh nampak skema dia berubah-ubah dari tahun ke tahun lah. Jadi kalau awak tonton video ini bukan pada tahun 2025, cari video saya yang paling baru lah. Okay, so buat masa ini, inilah format yang saya boleh kata agak lengkap lah. Agak lengkap. Okay, alright. So, saya akan bagi awak contoh jawapan. So, berdasarkan eksperimen ini, soalan yang akan ditanya ialah definisi secara osmosis untuk definisi secara operasi untuk osmosis. Okey. Tahun ini memang ada beberapa negeri yang buat osmosis. Okey, so silalah pergi uh, tengok skema-skemanya dan tengok cara dia bagi jawapan untuk osmosis. Alright. So, apakah yang dimaksudkan dengan definisi berdasarkan eksperimen? Nah, definisi untuk osmosis ialah apa? Pergerakan air, pergerakan molekul air dari kawasan dengan keupayaan air tinggi ke kawasan dengan keupayaan air rendah merentasi membran telap memilih. Kan? So, apakah definisi osmosis berdasarkan eksperimen ini? So, berdasarkan eksperimen ini, molekul air bergerak dari mana ke mana? Kita sudah bincang tadi kan? Molekul air bergerak dari air suling dalam beaker ke larutan sukrosa dalam tube whisking. Itulah yang kita maksudkan, itulah yang saya maksudkan berdasarkan eksperimen. Okay, so unsur yang pertama, isi yang pertama ialah osmosis, ialah pergerakan molekul air dari beaker ke tube whisky. Ini adalah definisi dia berdasarkan eksperimen. Definisi berdasarkan eksperimen. Okey, unsur yang kedua, kita ikut yang ini akan diikuti dengan yang ditunjukkan oleh. Okey, so osmosis ialah pergerakan molekul air dari beaker ke tube whisking yang ditunjukkan oleh pemboleh ubah bergerak balas yang diperhatikan. Okey, apa yang saya maksudkan dengan pemboleh ubah bergerak balas yang diperhatikan? So, pemboleh ubah bergerak balas kita boleh bagi dua cara. Mana-mana pemboleh ubah pun biasanya kita boleh bagi dalam dua cara lah. Secara teori atau secara praktikal. Okay. Secara teori ialah uh, contohnya dia akan guna konsep lah. Secara teori dia akan guna konsep. Okay. Tapi secara praktikal kita akan ambil ukuran dia. Okay. Contohnya kadar tindak balas. Okay. Kadar kadar fotosintesis contohnya. Itu adalah teori. Teori adalah kadar fotosintesis. Tapi secara praktikal macam mana kita dapat kadar fotosintesis? Kita akan mengira bilangan gelembung udara yang dihasilkan dalam 5 minit. Contohnya. Macam tu. So, bilangan gelembung udara yang dihasilkan dalam 5 minit itu adalah pemboleh ubah praktikal. Itulah pemboleh ubah yang diperhatikan. Okay? So, bacaan yang kita dapat kalau kita guna peralatan untuk ukur sesuatu, okay, bacaan yang kita dapat adalah pemboleh ubah bergerak balas yang diperhatikan. Contohnya, bacaan peningkatan bacaan termometer contohnya.
Okey, bacaan. Untuk fizik contohnya bacaan emitter. Macam itulah bacaan dia. Bacaan dia. Okey. So di sini apakah pemulibah apakah pemulibah gerak balas yang diperhatikan? Memang ialah peningkatan aras lawatan sukrosa lah. Itu memang apa yang kita ukur secara langsung untuk pemulibah bergerak balas. Okey? Faham ya? Kalau tak faham, ada apa-apa soalan boleh komen. Saya akan cuba jawab semua komen sebelum peperiksaan nanti. Okey? Saya akan cuba sedaya upaya untuk jawab semua komen. Okey. So, yang ditunjukkan oleh peningkatan aras lawatan sukrosa dalam tube kapilari setiap 2 minit. Okey? So, uh, di sini memang dua ini tulis dalam satu ayat lah. Okey? Jangan tulis bentuk point form dalam peperiksaan nanti ya. Okey? Jangan tulis macam ni. Tulis ayat lengkap. Okey, ini satu ayat. Right? Seterusnya, unsur yang ketiga ialah RV bergantung kepada MV atau RV dipengaruhi oleh MV. Okey, di sini ada skema yang akan terus buat sebab kita sudah sebut RV di sini kan. Dia akan teruskan dengan bergantung pada MV. Yang bergantung pada MV. Okey, ataupun yang dipengaruhi oleh MV. Bagi saya, okey, lebih selamat kalau kita guna ayat yang lain untuk yang ini. Okey, ayat yang lain. So di sini RV bergantung kepada MV. So apa RV di sini dalam eksperimen ini? Peningkatan aras lawatan sukrosa dalam tube kapilari. Itu ialah RV kan? Peningkatan aras lawatan sukrosa dalam tube kapilari bergantung kepada eh, akhir sekali MV masa. Itulah format dia. Right? Okay. So ini adalah definisi secara operasi. Ini adalah contoh jawapan saya sendiri ya. Okay. Contoh jawapan saya. Awak boleh ikutlah format ini. Alright. Kalau ada format lain yang awak tahu yang ada cikgu lain yang ajar ke apa, boleh kongsi dengan semua dalam komen. Okey, tapi bagi saya berdasarkan skema yang kita ada, inilah format yang sesuai. Okey. Now, mari kita tengok procedure. So procedure dia, okey, kita lihat secara ringkas di sini ya. So mula-mula kita potong tube whisking. Okey, 12 cm. Lepas tu rendam tube whisking dalam air selama 5 minit dulu untuk melembutkan dia sebelum kita guna untuk eksperimen. Okey. Harap-harap dia sudah rendam untuk awak lah. Ha. Okey, then ikat salah satu hujung tube whisking dengan ketat. Lepas tu isi dengan lawatan sukrosa 30% menggunakan picagari ya. Okey. Yang ini bila awak kena ikat dengan ketat tau. Kalau tak nanti awak takkan dapat keputusan yang betul dalam eksperimen ini. Mesti ikat dengan ketat. Okey. Lepas tu ikat hujung yang lagi satu hujung terbuka kepada tube capillary. So mungkin dalam eksperimen nanti awak takkan dapat tube capillary. Tak apa, konsep dia semua sama kecuali cara kita kecuali pemboleh ubah bergerak balas lah. Kalau dia guna GSM then pemboleh ubah bergerak balas ialah contohnya GSM tube whisking dan kandungannya. Okey. GSM tube whisking dan kandungannya. Kalau dia guna GSM nantilah. Okey. Bilas bahagian luar dengan air suling. Kenapa kita bilas dulu sebelum kita guna? Sebab bila kita isi tube whisking itu dengan larutan sukrosa, ada kemungkinan sedikit larutan sukrosa tertumpah dan molekul sukrosa melekat pada bahagian luar, dinding luar tube whisking. Jadi apabila kita letakkan dia dalam air suling nanti, okay, molekul-molekul sukrosa ini akan berada dalam air suling. Dan air suling bukan lagi air suling. Sebab molekul sukrosa akan larut di dalam dia dan ini akan mengubah keupayaan air dia. Jadi kita tak nak ini berlaku lah. Okey.
So sebenarnya apa yang kita tak nak ialah, so kalau soalan tanya kenapa bilas bahagian luar tube whisking, ini untuk menanggalkan molekul-molekul sukrosa yang melekat pada dinding luar tube whisking. Okay? Alright, lepas tu apitkan secara menegak, rendam tube whisking dalam beaker berisi air suling. Okay, lepas tu tandakan aras awal pada awal eksperimen menggunakan pen penanda. So ini adalah rujukan kita. Okay. Okay, lepas tu ukur dan rekod aras lawatan sukrosa setiap 2 minit untuk 12 minit. Untuk 12 minit. Okay. Okay. Lepas tu plot graf. Okay. So, lepas kita baca ini, apakah cara untuk mengendalikan pemboleh ubah? Cara untuk mengendalikan pemboleh ubah. So, kaedah mengendalikan pemboleh ubah untuk sekali lagi untuk bio ini sangat penting lah. Bio memang sangat penting. Dia banyak tanya. Okay, kaedah mengendalikan pemboleh ubah. So, kaedah mengendalikan pemboleh ubah dia boleh tanya selain daripada prosedur. Memang dia akan tanyalah selain daripada prosedur. Okay, dia tak sama dengan fizik dan kimia. Fizik dan kimia memang dia tak tanya cara mengendalikan pemboleh ubah kecuali tak berpandu. Tapi untuk bio lain. Okay, walaupun sudah ada prosedur, dia akan tanya cara mengendalikan pemboleh ubah. Jadi kaedah mengendalikan pemboleh ubah. Okay, untuk pemboleh ubah dimanipulasikan. Kata kunci yang perlu ada dalam jawapan ialah sama. Okay, ialah ukur, ukur atau gunalah. Ini salah satu. Ukur atau guna dan berlainan. Ukur atau guna dan berlainan. Ini mesti ada dalam jawapan. Okay. So, sekali lagi, ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan contoh jawapan yang kita sudah ada daripada negeri ya. Okey, berdasarkan contoh jawapan yang kita ada lah. Okey. So, contoh untuk eksperimen ini. Apakah kaedah untuk mengendalikan pemboleh ubah dimanipulasikan? Apakah pemboleh ubah dimanipulasikan dalam eksperimen ini? Masa kan? Okey, masa kan? So, contoh jawapan saya ialah ukur masa yang berlainan. Ukur masa yang berlainan untuk merekod aras larutan sukrosa dalam tube kapilari. Okey. Lagi satu, pastikan awak sebut peralatan yang awak guna untuk mengambil ukuran. So di sini saya kata menggunakan jam randik. Okey. Menggunakan jam randik. Okey. Lagi satu, sebut semua nilai dia. Okey, sebut semua nilai dia. So di sini kita akan teruskan iaitu okey. So, ini itulah yang saya kata tadi ya. Ini lain daripada fizik. Untuk fizik dan kimia, untuk fizik, bila kita sebut kaedah mengendalikan pemboleh dimanipulasikan, okay, dia ada juga dalam soalan dia kata terangkan kaedah pengulangan. Ada kaedah pengulangan di hujung dia. Okay. Untuk bio tak. Untuk bio dia hanya akan tanya dalam soalan nyatakan kaedah mengendalikan pemboleh dimanipulasikan. Jadi di sini awak kena sebut semua nilai pemboleh ubah dimanipulasikan. Contohnya di sini kita ada masa, kan? Masa untuk mengikut prosedur setiap 2 minit untuk 12 minit. Kalau ikut prosedur dalam contoh inilah, nanti awak kena ikut prosedur dalam prosedur sebenar dalam peperiksaan. Baca betul-betul prosedur dia. Okay, so di sini kalau setiap 2 minit sampai 12 minit, so di sini iaitu sifar minit, 2 minit, 4 minit, 6 minit, 8, 10 minit, dan 12 minit. Bagi semua. Bagi semua nilai MV. Nilai pemboleh dimanipulasikan. Mesti sebut secara spesifik lah. Ha? Okay.
Okey, so ini adalah contoh jawapan untuk kaedah mengendalikan pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, macam mana pula untuk pemboleh ubah bergerak balas? So, untuk pemboleh ubah bergerak balas pula, kata kunci dia ialah sama ada ukur atau perhatikan. Salah satulah. Kalau dia ada kuantiti, kita ukur. Kalau dia ada uh, kalau dia ada tak ada kuantiti, maksudnya dia kualitatif. Okey, contohnya perubahan warna. Itu kita kena perhatikan lah. Okey, tak boleh ukur kan? Macam mana kita ukur perubahan warna? Tak boleh. Jadi perhatikan. Okey, yang paling penting di sini untuk pemboleh bab gerak balas ialah rekod. So, jawapan dia sentiasa bermula dengan ukur dan rekod ataupun perhatikan dan rekod macam tu. Okey? Alright. So, di sini apakah pemboleh bergerak balas dalam eksperimen ini? Aras laratan sukrosa dalam tube kapilari kan? Okey, yang ini kita boleh ukur. So, apa contoh jawapan dia? So, contoh jawapan saya ialah ukur dan rekod aras larutan sukrosa dalam tube kapilari. Lepas tu sekali lagi, setiap kali kita membuat ukuran, sebut peralatan yang digunakan. Menggunakan pembaris. Nanti bila awak dapat radas, awak tengoklah sama ada dia bagi pembaris ke pembaris meter ke. Untuk yang ini, eksperimen yang ini memang kita tak guna pembaris meter lah sebab perubahan perubahan aras dia sangat kecil. So kita guna pembaris saja, tak payah pembaris meter. Tapi cek nantilah berdasarkan eksperimen awak yang awak dapat nanti, berdasarkan radas yang awak dapat nanti. Ha? Okey. Okey. So, tadi pemboleh bar dimanipulasikan, kalau bukan ukur ada guna. So, guna ini adalah untuk pemboleh bar dimanipulasikan yang kita tak ukur lah. Contohnya, kepekatan larutan. Kalau kita guna kepekatan larutan yang berlainan, kita tak ukur kan? Pada masa yang kita tak ukur itu, kita guna istilah guna. Guna. Okey? Okey. So, ini pemboleh bar bergerak balas. Okey. Macam mana pula pemboleh ubah dimalarkan? So, pemboleh ubah dimalarkan, kata kuncinya ialah tetapkan dan sama. Okay. Biasanya, kalau awak semak skema untuk soalan percubaan tahun ini, 2025, salah satu boleh diterima lah. Sama ada awak guna tetapkan ataupun guna istilah sama dalam jawapan. Boleh. Okay. Okay. Contoh saya gunakan kedua-duanya. Okay. So, contoh jawapan saya, tetapkan dan guna kepekatan larutan sukrosa yang sama. Okey. Lepas tu, pastikan awak sebut nilai dia. 30%. Mesti sebut nilai dia. Okey. So, ini adalah contoh jawapan saya untuk kaedah mengendalikan pemboleh ubah. Alright. Ini contoh jawapan saya. Alright. Okey, mari kita teruskan dengan keputusan. Okey, untuk keputusan, memang kita perlu ada pemboleh ubah dimanipulasikan dan bergerak balas. MV, RV mesti ada. Dua-duanya mesti ada. Tapi selain daripada MB-RV, so MB di sini, pemboleh bar dimanipulasikan di sini ialah masa. So, lajur pertama ialah masa lah. Lepas tu, pemboleh bar bergerak balas ialah peningkatan aras larutan sukrosa dalam tube kapilari. So, aras larutan sukrosa dalam tube kapilari. Itu memang ada. Tapi selain daripada itu, awak kena baca prosedur betul-betul. Tengok, ada tak apa-apa lain, apa-apa benda lain yang dia suruh rekod. Kalau ada benda lain yang dia suruh rekod, mesti masukkan dalam jadual keputusan. Okey, mana-mana data lain yang kita kumpul lah biasanya. Alright, jika ada. Tapi untuk eksperimen ini memang tak ada. Kalau kita ikut kalau kita ikut prosedur asal dia lah dalam teks lah memang tak ada. Tapi dia boleh ubah suai. Dia boleh ubah suai eksperimen bila dia tanya dalam peperiksaan nanti. Okey, so silalah baca prosedur betul-betul. Okey, so di sini kita ada masa dan aras lawatan sukrosa. Seperti biasa unit pastikan tulis di atas sini baris pertama dengan tajuk dia. Okey. So unit untuk masa di sini minit sebab kita mengambil ukuran aras dia setiap 2 minit. So minit bukan saat.
Lepas tu aras lautan sukrosa dalam mm, bukan cm. Sebab peningkatan dia sangat kecil. Okey? Okey. Nah, biasanya minit masa, okey, biasanya bila kita tulis data, okey, dan juga pemboleh dimanipulasikan dia lah. Kita akan guna bilangan tempat perpuluhan, kita akan ikut peralatan yang kita guna untuk mengambil ukuran. Okey, contohnya kalau kita guna jam randik, kena tengoklah apa bacaan paling kecil dia, lepas tu guna berdasarkan itu. Tetapi yang ini, okey, sebab kita tetapkan sifar 2 4 macam tu setiap 2 minit kan. Okey, biasanya walaupun macam tu, kita kena gunalah bilangan tempat perpuluhan yang betul. Tapi kalau awak rujuk buku teks, memang dia tulis macam ni saja. Sifar 2 4 6 8 10 12 macam ni lah. Okey. So sebab tu saya bagi macam ni. Right. Okey, aras laratan sukrosa ini dalam mm kita guna pembaris. Pembaris memang bacaan paling kecil dia ialah 1 mm. Kan? Tak ada tempat perpuluhan, mana boleh. Okey, bacaan paling kecil dia 1 mm. Jadi di sini awak boleh bagi semua dalam bentuk integer juga. Eh, bukan cm ini mm. Kalau cm satu tempat perpuluhan, betul tak? Okey. Kalau mm integer saja. Maksudnya tak ada tempat perpuluhan. Boleh Right? Okey, ini keputusan. Kesimpulan dia ikut hipotesis. Okay, molekul air meresap dari kawasan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah. Macam tu sajalah. Okey, graf dia macam mana? So, lukis graf aras laratan sukrosa. Maksudnya ini adalah paksi menegak. Aras laratan sukrosa. Tulis unit dia. mm. Lepas tu, untuk paksi mengufuk pula, masa. Masa. Okey. So, apakah bentuk graf yang kita patut dapat? Okey. Sepatutnya, so bacaan pertama dia ialah sifar. Sebab kita menggunakan aras pertama sebagai rujukan kan. Jadi bacaan pertama ialah sifar. Aras dia sifar. Okay. Lepas tu aras dia akan naik, 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 naik. Okay. So mula-mula kita akan dapat garis lurus. Lepas tu dia akan mula melengkung. Okay. Akhirnya dia akan menjadi rata macam ni. Tapi dalam eksperimen ini dia memang takkan menjadi rata lah. Dia akan menjadi hampir rata. Okay. Sebabnya ialah dalam eksperimen, okay, bila dia akan menjadi rata, dia hanya akan menjadi rata, maksudnya tak ada lagi pergerakan bersih kan? Tak ada lagi pergerakan bersih molekul air antara tube whisking dan beaker. Bila ini akan berlaku? Jika kedua-dua laratan adalah isotonik kepada satu sama lain. Okay? Tapi dalam eksperimen ini tidak mungkin berlaku. Mustahil. Sebab dalam air suling langsung tak ada uh, molekul sukrosa. Okay? Langsung tak ada. So, tak mungkinlah dia jadi isotonik. Tapi dia boleh jadi sangat cair sampai hampir sama. Hampir isotonik. Boleh, ada kemungkinan. Tapi um, dalam eksperimen ini, okay, dengan masa yang diberikan, kemungkinan dia sangat rendah lah. Dia takkan berlaku. Okay, so memang takkan berlaku. So, graf yang awak mungkin dapat ialah sini. Sama ada garis lurus ataupun dia mula melengkung sedikit. Okey, kalau mula dari awal, maksudnya awak akan dapat garis lurus lah. Alright. Okey, ini graf dia. Okey, tengok soalan-soalan yang dia boleh tanya. Okay, nyatakan hubungan antara aras larutan sukrosa dan masa. So, hubungan. Soalan hubungan di sini. So, apa hubungan dia? Semakin tinggi, semakin tinggi lah. Okey. So, apabila semakin bertambah masa, semakin bertambah aras larutan sukrosa. Inilah hubungan dia. Kan? Bertambah-bertambah.
Okey, tengok soalan kedua. Terangkan mengapa arah sukrosa berubah. So, kenapa dia bertambah? Ini disebabkan oleh perbezaan keupayaan air, kan? So, kenapa arus sukrosa bertambah? Sebab air suling, molekul air masuk. Okay, molekul air masuk ke dalam laratan sukrosa. Kenapa? Sebab laratan sukrosa mempunyai keupayaan air yang lebih rendah kalau dibandingkan dengan beaker. Okay. So, air suling mempunyai kepekatan air yang lebih tinggi. Keupayaan air yang lebih tinggi berbanding dengan laratan sukrosa dalam tube whisking. Laratan sukrosa, keupayaan air rendah. Air suling, keupayaan air tinggi. Oleh itu, air akan bergerak dari beaker ke tube whisking secara osmosis. Pastikan awak bagi jawapan dengan osmosis. Ini kata kunci. Okay, uh, bila kita huraikan pergerakan air di mana-mana kertas tiga ke kertas dua ke tak kisah, pastikan awak sebut osmosis. Okay? Okay, tengok soalan nombor tiga. Bandingkan saiz molekul sukrosa dan molekul air dengan saiz liang pada tube whisking. Okay. So, apakah saiz? Kalau kita bandingkan saiz molekul sukrosa dengan tube whisking, yang mana lebih besar? Molekul sukrosa. Molekul sukrosa lebih besar daripada saiz liang pada tube whisking. Sebab itu, sukrosa tidak boleh merentas, uh, uh, tidak boleh bergerak merentasi dinding tube whisking. Sebab itu, sukrosa tak keluar daripada tube whisking ke beaker. Memang tak berlaku lah. Okey? Tapi molekul air lebih kecil daripada saiz liang. Sebab itu dia boleh merentasi dinding tube whisking. Alright. So molekul air lebih kecil daripada liang, molekul sukrosa lebih besar daripada liang. Okey, tengok soalan nombor 4. Predict, ramalkan, ramalkan keputusan. Sekiranya eksperimen diulang dengan air suling dalam tube whisking, tapi larutan sukrosa ini dalam beaker. So kita sudah tukarlah kedudukan dia, terbalik. Okay, kita letak air suling dalam tube whisking dan larutan sukrosa kita letak dalam beaker. Okay, so sekarang bila kita tukar macam ni dalam tube whisking kita ada air suling. Okay, maksudnya dalam tube whisking keupayaan air tinggi, kan? Keupayaan air tinggi dalam air suling sebab dalam tube whisking sebab air suling. Sekarang dalam beaker pula kita ada larutan sukrosa 30%. Sini keupayaan air dia rendah. Okay, sebab kebekatan zat terlarut tinggi. So, air memang sentiasa bergerak dari kawasan dengan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah. Okay, memang memang air sentiasa bergerak macam tu. Tapi dalam keadaan ini, dia bergerak dari tube whisking keluar ke beaker. Okay, so itulah jawapan dia. Air suling. So, sekarang dalam tube whisking itu air suling, kan? Jadi, dalam tube capillary ialah aras air suling lah. Okey, aras air suling. Air keluar. Jadi apa yang berlaku pada aras air suling? Dia akan menurun. Dia akan berkurang. Okey. Alright, so inilah sampel topik untuk amali tahun ini. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dalam komen. Ya, saya akan cuba sedaya upaya untuk jawab semua komen sebelum peperiksaan awak. Okey, kalau nak tonton video untuk fizik dan kimia ada juga dalam link. Ya, awak boleh tontonlah. So, jangan panik kalau topik ini tak keluar. Bila awak buat bila awak buka kertas lepas tu awak nampak topik lain, jangan risau. Jangan risau, jangan panik.
Saya sudah ajar awak teknik-teknik di sini. Teknik-teknik ini boleh digunakan untuk apa-apa topik pun. Jadi jangan risau. Baca prosedur dengan teliti lah. Baca betul-betul. Lepas tu jawab saja. Jangan risau. Tak ada masalah punya. Okay? Alright guys. All the best buat yang terbaik.